Okey geng, ini scanner OBD2 . Sekarang kereta ni ada masalah. Check engine dia hidup. Jom kita try test. Kita tengok ada tak apa masalah dia tunjuk. Tengah reading system, reading code. Yang ini kalau korang nak beli, boleh beli dekat beg kuning. Aku dah sediakan kat bawah. Engine coolant temperature sensor, 1 circuit height. Ini masalah dia. One sensor, engine coolant temperature. Okey. Jadi kita dah dapat detect. Bolehlah kita tukar barangnya. Sensor OBD2. OBD2 scanner ni, kalau korang berminat, boleh beli dekat beg kuning. Nak padam dia punya tu pun boleh. Dia punya apa tu, kuning tu, lampu kuning tu nak padam pun boleh. Ni sekarang dah dapat detect lah apa. Ada dua rosak lah sini. Dia detect. Manifold absolute pressure, biometric pressure circuit, range performance. Jadi kalau korang berminat dengan OBD2 ni scanner, boleh beli dekat beg kuning kat bawah aku dah sediakan. Sangat-sangat berguna. Harga murah-murah je. Jadi insya-Allah kalau kereta yang baru-baru sikit 2012 ke atas, insya-Allah ada OBD scanner ni. Boleh scan, boleh cocok. Okay, geng, untuk OBD2 ni kita boleh padam yang lampu kuning tu. Okay, kita tekan yes. Okay, tekan yes. Dah okey. Dia dah padam. Dah iris. Macam gitu, geng. Lepas ni kita tengok dia naik lagi tak. Cuma satu je tadi. Aku adjust sensor dekat kotak angin tu. Cuci balik. Yang lagi satu untuk sensor radiator tu tak buat lagi. Tengok dia naik. Dia mungkin naik tapi kita tengok dua-dua naik ataupun satu je naik. Kalau dua-dua, kita paksalah tukar juga tu sensornya.